Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Toyota Fortuner tahun 2013, 2.7 punya V-Spec . Harga jual 45,800. Kereta ni masih boleh buat loan lagi. Bulanan anggaran 900 lebih lah. 900 lebih. Lepas tu ini sebiji NA tak ada turbo. Pakai Presto punya. Okey, boleh nampak dia punya fan . Aircon punya kipas pakai built-in punya, built-in punya. Okey, lepas tu engine biasalah, engine biasa NA punya, tak ada turbo. Kalau diesel punya ada turbo. Okey, depan punya monik Toyota. Lepas tu stiker semua ada. Depan punya panel semua tegak. Tak ada accident lah, depan terus nampak dalam . Kalau ada accident boleh nampak karat, lepas tu cat, sudah calar. Okey, harga jual 45,800. 45,800. Ini tu 2.7 punya V-Spec. Dia dalam leather punya. Sebab dia high spec. Okey. 143. Okey, dia punya function sini. 4 view high, 2 view high, 4 view low. Itu boleh masuk bukit ke, pergi off-road ke, masuk hutan dalam camping ke. Banyak sesuai. Lepas tu dia boleh duduk 7 orang . Ada 8 orang. Boleh nampak dia punya seat sudah lipat. Okey. Boleh duduk banyak orang. Kalau nak bawa barang, ini pun boleh lipat atas. Dalam banyak luas lah. Ini kereta banyak fungsi punya. Kalau dalam duduk banyak orang, tak ada tempat letak barang, atas pun boleh ikat box. Sebab ini kereta boleh duduk 7-8 orang. Lepas tu nak pergi mancing ikan ke, masuk hutan ke, boleh juga. Kalau nak bawa barang, 2 orang pakai aja. Nak bawa barang besar punya, boleh masuk. Bawa barang jauh-jauh ke, naik bukit ke, dia ada 4 view. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta yang macam ni punya, nak bawa barang ke, bawa orang ke, nak masuk hutan ke, semua sesuai. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.